Raja Namrud, sahabat-sahabat semua, dia berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluk. Jadi Namrud ni pun kata dia pun berkuasa juga macam tu, dia kata. Dia panggil 2 orang, satu dia lepaskan. Dia kata tu hidup, dia kata. Satu lagi dia ragut nyawa. Ni dah tak ada, dia kata. Tu seorang hidup, seorang tak ada, dia kata. Samalah dia kata. Jadi Nabi Ibrahim AS jawab lagi, sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menerbitkan matahari daripada timur ke barat. Kalau betul lah kamu berkuasa, keluarkanlah matahari dari barat pergi ke timur, dia kata. Memang tak boleh sahabat-sahabat semua. Ni Namrud dah mati akal lah. Yang mula-mula tadi tu mungkin dia boleh bagi alasan. Yang ni dia tak boleh bagi alasan lah dah. Takkan dia nak, mana mahu dia nak keluarkan matahari daripada barat. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha berkuasa buat begitu. Dia tak boleh. Jadi bila dah kalah sahabat-sahabat semua, dah mati akal, dia pun buat api yang besar. Dia campak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam api yang besar tu. Masa itulah ni sahabat-sahabat semua, ini adalah di antara mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, api yang panas dia jadi sejuk, sahabat-sahabat semua. Sifat api, sahabat-sahabat semua, dia panas. Sifat api sebenarnya panas. Tetapi bila mana Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada api, sejukkanlah, sejahterakanlah Nabi Ibrahim dalam tu. Jadi api yang panas tu jadi sejuk. Malah Nabi Ibrahim rasa selesa dalam tu, sahabat-sahabat semua. Bila mana Nabi Ibrahim keluar daripada api tu, kaum dia pun terkejut, sahabat-sahabat semua. Ini antara mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada setiap para rasul, para nabi ni. Mereka ada mukjizat, perkara luar biasa yang berlaku kepada mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat semua, akhirnya Namrud ni, sahabat-sahabat semua, dia mati dalam dia ragut nyawa dalam keadaan hina, sahabat-sahabat semua. Bila mana nyamuk masuk dalam telinga dia, lepas tu nyamuk tu pusing-pusing